Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak spill satu tempat kat hampa. Aku tak tahu apa pernah mai ke tak kat sini sebab dia agak jauh sikit. Tetapi dia punya makanan memang fresh. Sebab apa? Aku duduk di kawasan memang nelayan bawa balik hasil laut dia mai tolak dekat sini dan dia buat restoran makanan laut yang sangat fresh. Jom kita tengok ke dalam. Hello. Assalamualaikum. Wah, Cik Nam mai kat mana ni? Tempat rahsia. Tempat rahsia. Ada apa dalam ni? Lobster. Wow. Udang kara. Wow, udang lipan besarnya. Ada belangkah. Belangkah fresh. Lepas tu ada lobster. Wow. Okey, kak put Malay mah. Boleh Oh, kak. Nak ambil satu lobster kak? Saya lama tak makan lobster, nak rasa ambil satu yang boleh makan dua sajalah. Sebab anak tak makan. Kita makan dua orang. Tengok kedai kak di dalam TikTok. Viral. Boleh lah. Okey ni, kecil kan ambil besar lagi Jana? Kalau yang ni berapa bat? Berapa ratus bat last ni? 900 bat? 900. Sekilo. Oh, sekilo 900 bat. Kecil anak tu kan? Ambil besar sikit kak. Makan bagi puas lagi. Alang-alang kita main pada Malaysia ni. Yang ni boleh. Boleh yang ni. Boleh kak, clear. Ambil yang besar tu tak apa kak. Tengok. Tu dia, udah lipat sekor, kita rasa fresh. Hampa kalau tak pernah mai lagi sini, nanti aku akan letak tempat hampa boleh mai kat sini makan. Memang ambil hidup-hidup. Memang lain lah, selalu mati dah. Yang ni hidup. Allah besarnya. Kerang. Tu dia kerang dia. Wah no. Ini fresh semua ni. Fresh. Apa pernah tengok tak kerang besar ni? Ni. Saya tak mahu Takut makan siput. Ni siput apa orang panggil ni? Oh ni ketan lembut. Ketan lembut. Kilo 300, saya tengah kilo 400, saya besar kilo 500. Tengok yang besar macam mana? Nak tengok saiz dia. Jam ni baru sampai. Baru sampai tu? Udang laut kan tu? Udang tohe. Udang laut semua. Atau apa dia? Wih. Kilo 600 baht udang belang. Udang belang. Udang rimau. Nak ambil sikit je nak. Ambil lah, ambil 4 ekor abang ni. Masak apa? Masak apa-apa yang kau boleh suggest. Wih, dalam ni ada ketam hidup lah geng. Ketam rimau. Oh, Masya Allah. Ketam rimau, ketam rinjong semua dalam ni. Kira semua sini orang kata apa hidup-hidup semua makan. Harga pun tak mahal lah. Padu. Kak ambil yang besar kali kak. Tu boleh kak. Sekak je. Lagi kau kerak 2 dah. Makan seorang setengah. Tak tanya Abui lah nak abui. Kukui. Sasa. Boleh nak rasa sikit kak. Ambil berapa je nak? 500 gram boleh ya? Ya tak? Tak berapa gram. 500 gram pada besar. Boleh. Ni kita nak rasa sikit-sikit. Kalau hampa main tak ramai, hampa boleh. Ikut je, hampa nak ambil sikit-sikit pun boleh. Abang nak rasa-rasa kan. Okey semua. So bila dah pilih tu hampa boleh duduk kat dalam ni. Memang dia betul-betul tepi pengkalan lah. Tepi pengkalan ni. Ayak aku memang minta ayak kosong je. Dia buat macam dangau-dangau jugalah. Tapi kalau tepi laut tak panggil dangau je lah. Panggil bangsai. Mana? Sini boleh nak? Nak duduk kerusi meja? Boleh. Hampa boleh pilih nak duduk tempat bersila boleh. Ataupun tempat yang kerusi meja. Tapi hati-hatilah jalan kat sini. Takut masuk dalam selut lagi. Sini boleh? Tuan nak duduk view cantik. Nak buat video. Tapi sini okey kot noh. Ujung tu ada. Tapi tak apa, nampak laut lah. Sini lah. Sini boleh lah. Wow, tengok. Suasana ni dalam hutan bakau lah. Dalam pokok-pokok kayu bakau. Memang tenang aja. Kalau hampa tak pernah mai lagi, hampa boleh mai lah. Nanti kita akan spill location dia. Memang unik lah. Memang unik. Di mana ni? Di dalam Setun saja. Di Setun. Di sini orang panggil apa? Dalam wilayah Langu lagi kot. Dalam ni wilayah Langu. Sekali kita tengok menu yang kami pilih tadi. Kita tengok masakan dia macam mana. Okay guys. Stay tune.
Okay, baik. Sementara menunggu mereka masak. Sebab mai kat sini, hampa pilih tu live seafood tu tadi. Hak hidup-hidup tu. Hampa bagi tahu nak masak apa. Itu yang ultimate, yang paling best. Why not sekali-sekala kita pergi berjalan tempat macam ni kan. Untuk satu hari kita spend duit sikit. Nak makan live seafood. Bukan senang nak makan benda yang fresh, hidup-hidup. Jadi kena mai ke kawasan-kawasan macam ni lah. Tempat-tempat nelayan kan. So jom aku bawa hampa jalan kat depan sikit. Kita tengok seluruhnya sekitar ni. Dia boleh jalan sampai hujung. Memang ni tempat ni kira ayak surut ni. Kalau kata ayak pasang ni, kat dalam ni memang ada ayak kat sini. Oh, cantik suai tu. Unik. Sampai hujung boleh. Sawadikap. Ni Malaysia, Kok Langkawi. Pagi ko Langkawi. Kok Langkawi ni? Oh, okey. Oh. Okey, ni dia punya ni. Sampai hujung boleh. Tempat duduk ni macam group lah kat sini. Sawadikap. Tu tengok cantik suai tu, nampak. Oh, ini dia punya muara sungai lah. So sekarang air surut. Oh, time tu pun ada ikan pun dalam tu. Lepas tahan macam apa? Buat kelong. So sini tahan ketam pun kot sini kan. Oh, cantik kan. Unik lah saat kita main kat ni pula. Memang unik lah. Oh, tempat-tempat macam ni sekarang orang cari. Oh, memang tempat-tempat macam ni. So, ni nelayan parking kat sini keluar kan. Tu ada buat kelong-kelong lagu tu. Tahan ikan apa semua. Mereka abang kata ambil pada sini lah. Ikan ketam ke apa semua ambil kawasan ni. Lepas tu ikan-ikan balik daripada nelayan. Ambil. Tapi kalau kita tengok macam time sekarang pun tengok tak ada orang. Mungkin belum famous lah tempat ni. Jadi kalau hampa mai kat sini, hampa mai belah Setun ni, hampa singgah kat sini. Kalau hampa tak tahu mana, hampa PM. Aku bagi tahu dia punya lokasi. Okay guys, memang kalau hampa mai kat sini pun rasanya, saya tak tahulah sama ada. Ini kira kami tak ada, baru ada 2 meja. Tu kakak tu duduk hujung dengan meja kami. Pada waktu ni lah, sekarang pukul 1.48 tengah hari. Tak tahulah kalau dia famous malam ke. Tapi kalau malam tak nampak view. Aku suggest kalau hampa nak makan lunch lah dekat sini. Jadi orang Melayu kita, Bang Out nama dia, Bang Out. Owner dia kat sini. Jadi kita main support lah makan kat sini. Kan? Selalu duduk pergi belah Hak Nyai je, betul tak? Hampa mesti duduk pergi belah Hak Nyai je yang banyak kan. Hampa tak discover sebelah Setun ni. Sebelah Setun ni orang Melayu Islam kita ramai. Makanan halal senang cari. Dan banyak yang boleh berbahasa Melayu. Jadi senang. Kan? Setiap satu kedai tu, contohlah ada 10 staff. Mesti 5 orang boleh cakap Melayu. 5 orang tak boleh. Tapi still senang kita nak buat order apa semua kan. Dan banyak lagi tempat-tempat menarik di belah Setun ni. InsyaAllah saya akan discover pelan-pelan. Hampa follow saya punya social media. Saya akan tunjuk satu persatu. Tak perlu takut nak main belah-belah Setun ni. Memang orang kita semua. InsyaAllah. Okay, makanan yang pertama dah sampai. Telur dadah untuk anak. Okay, tak lapar kena makan. So ini sos untuk kerang ni. Kita ambil 500 gram kerang ni. Dan ini dia punya sos cicah dia. Besar kerang dia. Okay, dah sampai. Yang ni? Kari. Oh, kari. Kari udang. Pong kari. Get ready. Okay. Saya tepi sikit. Yang ni udang lipan. Masak apa? Masak bawang. Yang ni lobster. Wow. Lobster kita tengok. Lama tak makan lobster. Okay, last one. Ketam rebus. Cicah dengan? Oh, ni. Cicah dengan yang ni juga. Okay, cantik.